Okey, Assalamualaikum. Ni saya nak tunjukkan video tutorial cara-cara nak beli log file. Beli log file secara online menggunakan online banking. Seperti apa? Ada online banking boleh log terus harga log file. Kan bila-bila emas turun harga terus log. Terus log boleh beli online. Okey, pertama kali masuk kat sini. Login, pilih bahagian pelanggan, bukan log masuk ahli ya. Kena klik kat bawah ni, kembali ke laman utama, tekan kat bawah ni. Okey, lepas tu tekan yang 3 baris di atas ni. Okey. Login, pilih login pelanggan. Pilih Malaysia, masukkan nombor IC ya, saya tunjuk contoh Okey, masukkan nombor IC. Lepas tu continue as log file ni. Kotak merah tengah ni tekan continue as log file. Okey. Okey, ni harga hari ni lah. Harga log file semasa hari ni dah siap diskaun RM20 per gram lah. So boleh tengok harga hari ni ya. Okay, cara nak beli dia senang je. Okay, tekan butang kat atas ni, sebelah kanan atas ni. Okay, pilih log file, pilih purchase summary. Okay, dah pilih purchase summary. Okay, saya kat sini saya ada contoh saya dah beli log file ini purchase date, tarikh hari kita belilah. Estimation date ni tarikh matang dia 35 hari. Estimation date ni. Okay, satu semua approve. Ini saya beli secara online ya. Okay, yang cash ni satu ni je saya beli dekat kedai ni, 246 gram. Sebabnya saya ada limit transaction, jadi saya nak beli banyak, saya terus bawa cash beli kat kedai lah. Okay, kalau nak beli sikit-sikit boleh beli online banking je, tapi pastikan limit transaksi tu lepas lah berapa gram kita nak beli tu kan. Okay, dia simple macam tu je. Okay, terus tekan new purchase kat sini. Okay, dia kat sini item preload emas 916. Tengok berapa gram kita nak beli. Contohnya 5 gram. Ni untuk 1 gram kat atas lah. Log file 5 gram. Okay, choose FBA online banking. Okay, kalau nak beli kat kedai kena pilih cash lah. Kalau nak transfer pilih transfer lah, tapi mudah online banking saja. Terus siap proses. Lepas tu dia ada charge fee RM1 confirm dan submit. Okay, ni dah masih semantan company punya icon. So sebab pembelian online lah, pilih kat sini online banking, select yes MB. Okay, lepas tu terus proceed to pay. Bila dah proceed to pay tu nanti akan terus dapat jadual lah. Jadual pembelian macam saya tadi lah. Jadual pembelian dia dekat sini. Okay, Allah, salah tekan blok. Okay, jadual pembelian dia tadi kita tengok kat sini. Sorry, saya tersalah tekan. Patutnya saya itu tadi, saya back je. Okay, masuk semula. Okay, continue as of file. Okay, jadual dia akan terpapar kat sini. Klik dashboard. Lepas tu klik log file, klik list. Okay, setiap kali kita beli akan dapat dalam ni ya. Kalau beli online terus dia update dalam ni. Dia update kat sini. Tu cara beli log file sekali dengan tarikh matang dia, tarikh pembelian dia, berapa gram jumlah kita beli, berapa harga, semua ada kat sini ya. Okey, ini saja saya kongsi untuk pembelian log file secara online lah. Mudah dan simple je. Boleh beli di mana-mana saja, tak kisah. Janji ada internet, ada duit, online banking. Itu je ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.